Terima kasih saya Datul. Tadi saya sangat tertariklah bila kita nampak bahawa sebenarnya perkara yang penting dalam kerja buat, yang paling penting adalah apa yang dilakukan di dalam bilik darjah tu. Cumanya tuan, kalau boleh kita lihat sikit, salah satu daripada cabaran sebenarnya dalam kita menggerakkan atau mengerjakan reformasi pendidikan ni adalah berkaitan dengan isu keciciran, dan satu lagi adalah isu ketidakhadiran murid ke sekolah. Yang mana bila mereka tak datang ke sekolah, bagaimana pembelajaran di dalam kelas tu boleh sampai kepada setiap individu itu. Jadi tuan, pada pandangan tuan, bagaimana sebenarnya pendidikan manusiawi ini akan dapat membantu untuk kita menangani isu keciciran dan ketidakhadiran? Silakan tuan. Baik. Oi, sebenarnya cerita pasal ketidakhadiran murid pun dah jadi besar. Tapi soalan awak cuba kita kecilkan pada pendidikan manusiawi. Betul. Baik, saya cuba melihat beginilah. Pertama, dekat kebanyakan sekolah, betul, kita berdepan dengan masalah kehadiran. Betul. Bila kehadiran tidak hadir berpanjangan, akhirnya mereka berhenti sekolah atau mereka diberhentikan sekolah. Ada yang berhenti sendiri, ada yang diberhentikan atas pelbagai sebab. Pun begitu, demi matlamat besar kita tadi, pendidikan harus inklusif sifatnya, tak ada yang terpinggir, tak ada yang tercicir, kita kena tangani. So kena tangani masalah ketidakhadiran supaya tak ada orang yang ceceh, tak ada orang terpinggir, betul kan? Betul. Tak ada orang yang berhenti, tak ada orang yang diberhentikan. Soalannya tentang bagaimana pendidikan manusiawi boleh engage dengan masalah ini. Betul. Saya setuju sebenarnya, antara cara bagaimana untuk menyelesaikan mengatasi sedikit masalah ini ialah tentang bagaimana kita harus lebih fleksi sifatnya, lebih menggunakan pendekatan insaniah, ya, pendidikan manusiawi ini yang lebih tolerate dengan murid sebenarnya. Sebab salah satu perkara besar yang harus kita faham kenapa murid malas datang sekolah atau tidak hadir sekolah ialah tentang minat. Antara dapatan yang dibentangkan di peringkat nasional sebelum ini ialah tentang minat, iaitu murid kurang minat untuk hadir ke sekolah. Saya setuju tentang murid kurang minat, tapi kita kena faham lebih mendalam kenapa murid kurang minat. Adakah tak minat kerana perkara-perkara yang ada kaitan dengan kita, perkara yang ada kaitan dengan disiplin kita, perkara yang ada kaitan dengan learning environment kita? So itu antara benda-benda yang saya sebut. Kita setuju murid kurang minat. Mana ada murid yang dilahirkan ke dunia semua akan minat matematik, semua akan minat bahasa Inggeris, semua perkara yang berbeza. Sedangkan bahasa Melayu pun tak semua orang minat. Bagi orang Melayu, orang Cina pun sama juga, dia berdepan dengan masalah yang sama. Tapi bila kita dah faham tentang murid kurang minat, kita kena lebih faham tentang kenapa dia kurang minat. Adakah dia ada kaitan dengan kita? Di sinilah antara pendidikan manusiawi itu harus diberikan perhatian supaya kita ada ketika kita lebih tolerate, ya, dengan mereka, dengan tunjukkan contoh-contoh yang lebih baik, yang nampaknya macam lebih engage dengan mereka. Sebahagian yang tak minat ini mungkin ada kaitan dengan tak kuasai mana-mana perkara dalam mata pelajaran. Tak kuasai mana-mana perkara dalam mata pelajaran. Sebagai contoh, tak kuasai matematik. Maka kita kena lebih faham tentang murid, tentang kesesuaian belajar murid, dan dalam masa yang sama kena lebih tolerate dengan murid. Jangan sampai ada murid yang tak kuasai mata pelajaran, bila kita beri homework, dia tak boleh buat. Bila tak boleh buat, kita denda. So bila kita denda, dia akan timbul mencalarkan emosi murid. Bila calarkan emosi murid, jadi tanda tanyalah dekat mana pendidikan manusiawinya kalau emosi murid sentiasa tercalar. So akhirnya murid pun macam give up untuk datang ke sekolah. Sekali-sekali dia buat alasan tentang tak minat, sekali-kali dia buat alasan tentang jaga mak, jaga nenek yang dah tua. Memang nenek ni memang tua pun, tapi dia boleh jaga diri sendiri pun. Selama di sekolah pun nenek dia tetap tua juga. Masa tu dia boleh jawab di sekolah. Awal-awal macam awal sekolah ni, kebanyakan orang pergi sekolah. Tapi bila dah start bulan 2 nanti, bila orang dah makin kurang datang sekolah, mulalah kita kata rumah dia jauh, jarak. Tapi masa dia datang ni, rumah dia jauh juga. Tak pula kita kata rumah dia dekat. Dia datang. Dia datang sekolah pun. Kalau kerana BAP, 1 hari je bantuan dalam persekolahan. Itu pun melibatkan ibu bapa. Tapi dia boleh datang pun.
Sepanjang minggu lepas dia datang, sepanjang minggu ini dia datang. Tapi kan bila masuk bulan 2, dia semakin kurang datang. Masa tu macam-macam alasan kita. Ini mungkin bulan Ramadan. Cari alasan. Habis bulan Ramadan, bulan 3 kan kurang juga datang. Tuan, ini sebab bulan Hari Raya. Okeylah, Hari Raya. Habis bulan 4 ni tuan, pasca raya. Jadi gitulah. Bulan 5 sebab ada peperiksaan. Itu yang kita kena faham. Habis kenapa bulan 5 bila ada peperiksaan dia datang? Sebab dia ada perkara yang bermakna dalam hidup dia. Ini yang kita kena faham. Maknanya selama bulan 2, bulan 3, bulan 4 dia tak rasa ada makna dalam hidup dia. Duduk dalam PDPC dia macam tak ada makna. Cikgu macam sebahagiannya ya betul. Ada perkara yang dia mungkin suka lakukan, tapi dia tak dapat peluang lakukan. Inilah pentingnya pendidikan manusiawi tentang faham anak-anak kita. So begitu juga dengan sesetengah murid yang berdepan dengan tekanan kehidupan. Dia memerlukan pekerjaan. Kita setuju. Ada murid yang ada tekanan kehidupan, dia perlu pekerjaan. Orang-orang yang perlukan pekerjaan ni adalah orang yang mulia sebenarnya. Nak bantu keluarga, bantu hidup dia, senangkan mak bapak dia. Sesungguhnya utiliti sewa rumah pun dia yang bayar. So orang-orang macam ni, sewajarnya kita bina nilai dan karakter supaya dia jadi orang yang lebih bertanggungjawab untuk diri dia dan masa depan dia. Beri peluang dia sekolah. Cari peluang dia bekerja. Supaya dia tak bekerja clash dengan waktu sekolah. Jangan kerja macam cikgu cakap dengan dia, mula pukul 7. Tapi mulalah kerja pukul 12. Mulalah kerja pukul 1. Beri kelonggaran. Orang bekerja, beri kelonggaran. Untuk mungkin 1-2 kes, bukan semua orang pun nak bekerja. Satu kelas tu mungkin 1-2 kes yang pasal bekerja, yang kita memang dah pastikan dia nak bekerja. Orang ni kita kena engage. Di sinilah manusiawi. Di sinilah tentang toleransi. Dia bukan tentang murid semata-mata, tapi dia juga tentang kita. Bagaimana memahamkan mereka, faham tentang mereka, yang kadang-kadang mungkin bila dah kerja petang, baliknya malam. Bila dah balik malam, tidurnya lewat. Bila dah tidurnya lewat, bangunnya pun lewat juga. Lewat. Bila bangun lewat, datang lewat. So kita pula kena lebih tolerate lah. Kita tak boleh lah marah. Betul lah, sepandai pun awak, tak boleh lah marah. Janganlah pula marah-marah. Janganlah pula, yelah orang dah datang lambat kot. Kita betul nak disiplinkan mereka. Betul, kita boleh disiplinkan anak siapa pun. Betul, disiplin sangat penting. Supaya dia bekerja nanti ada disiplin, kehidupan dia penuh dengan disiplin, hormati masa. Betul. Tetapi orang-orang yang seperti ini, itulah segala effort dia. Akhirnya dia boleh sampai pukul 7.30, terima. Akhirnya sampai 7.45, terima. Akhirnya mungkin boleh sampai pukul 8, terima. Di sinilah keterbukaan kita. Manusiawi sebenar diuji tentang kesabaran tentang perkara-perkara yang seperti ini. Jangan kita buat undang-undang 7.15 adalah waktu kena sampai sekolah, 7.16 dah kira lewat, beratur dekat depan. Bukan main lagi. 7.16 tuan, tak boleh ni, dah lambat. 7.16, 7.17 pun dah kena beratur tempat lain. Beratur kat luar pagar lah, beratur kat depan lah. Yang lain okey lah dalam masuk barisan. Akhirnya yang 7.16 tadi, orang lain dah clear semua pergi masuk kelas, kumpulan ini tak masuk kelas lagi. Kena namanya diambil, kena diperiksa kenapa lambat lah, cari alasan lagi, tulis lindung. Akhirnya budak ni tak dapat belajar mula hari 7.30. Di mana manusiawinya? Kita tak faham pun mereka yang sampai sekolah 7.16 tu, dengan segala effortnya, akhirnya dia sampai sekolah. Kita tak pernah faham tentang mereka sebab kita tak berada dalam kasut mereka. So inilah manusiawinya, tentang empati, tentang simpati, tentang faham orang. Kita jangan faham hanya kerana kita. Saya boleh datang pukul 7. Ya, you memang boleh datang pukul 7. Tapi ada juga cikgu kita tak boleh datang pukul 7. Ya, PDPC mula 7.30. Saya setuju PDPC mula 7.30. Tapi sekarang 7.31 ada juga yang saya tak nak sebut lah. Kan orang marah kalau saya sebut. 7.31 belum mula lagi. Ya, itu Hafiz cakap. saya tak nak sebut. Ya, you stick on 7.15. Yes. Saya setuju. Tapi bagaimana dengan 7.31? PDPC sepatutnya bermula. Tapi apa? Saya tak nak sebut
Kalau takut orang marah kan, ada orang baling TV pula. Orang marah kamera podcast ni, boykot podcast. Kita boykot kan. So, tapi inilah artinya manusiawi. Bagaimana kita harus simpati, harus empati, dan pendidikan kita harus berkembang dari nilai-nilai yang murni yang seperti ini. Dia bukan berkembang dari nilai-nilai keterpaksaan, nilai-nilai ancaman, bukan. Ya. Dah lah. Saya nak sebut ni, tangan saya kalau potong darah apa keluar dalam ni. Tapi terima kasih banyak Tuan. Saya nampak antara benda yang penting yang Tuan sampaikan tadi adalah tentang perkara bermakna dalam diri kepada murid tu sendiri. Kalau hatinya terguris, kita lihatlah kalau terguris, apa yang berlaku selepas tu, dia akan mulalah banyaklah isu-isu yang seterusnya. Kadang kita lihat perkara-perkara yang tadi ni, isu-isu tadi sebenarnya masih lagi kita dapat ataupun boleh lagi kita atasi kalau pendidikan manusiawi ini menjadi satu perkara, jadi pegangan dalam diri warga pendidikan. Baik, kita rehat sekejap. Kita jumpa lagi selepas ni dalam podcast PPD Johor Bahru. Saya. Kita sendirilah dalam kerja kita. Kalau yang dah tua-tua ni, yang dah ada nilai ketahanan, resilient yang tinggi, kalau bos dia koyakkan betul, emosi dia sikit, kau agak-agak dia pun dah mula tawar hati kan? Tahu pun. Orang yang grade tinggi-tinggi ni pun boleh tawar hati, boleh rasa sentap, betul, koyak. Lagilah anak-anak kita. Anak-anak kita ni memang sifatnya fragile. Dia sangat rapuh emosinya. Sebab tu di negara-negara maju, dia melindungi emosi murid dalam sampai dia kata jangan sampai berlaku the school based adalah perkara school based emotional avoidance. Ada satu prinsip yang digunakan ialah school based emotional avoidance. Jangan sampai ada emosi yang koyak dan koyak kerana kita di sekolah. Kau jaga betul. Kalau datang lambat pun dia kata, "Good morning Mr. John. Please have a seat." Datang lambat kot. Tapi cikgu welcome mereka. "Good morning Mr. John. Please have a seat." Bukan tanya kenapa datang lambat. "Please, berdiri kat luar." Bukan. "Naik kerusi." Bukan. Mereka sangat polite. Mereka sangat tolerate. Mereka sangat simpati, empati. Di sinilah ujian manusiawi sebenar. Tentang sejauh mana kita ada nilai. So itulah dalam pendidikan. Nilai empati tu kan Ya. Baik, kita rehat sebentar.